Esok nak raya, so kita masak siap-siap rendang soto dengan ayam masak kicap. Setiap kali nak masuk raya, memang Khairul Amin lah yang in charge masak untuk juara raya untuk family. Cuma tahun ni aku banyak kru-kru yang menolong kat tepi, walaupun dia tolong duduk dan membebe saja. Tapi aku enjoy lah, ada budak-budak ni kan, ada anak saudara meriah sikit. So ini kita buat rendang ayam. Tahun ni aku buat untuk 3 ekor ayam. So bahan semua tu kita dah blend, tumis sampai dia pecah minyak. Dia masak dalam kawah ni lagi best tau. Kita letak je minyak banyak tak apa, nanti minyak tu boleh buang balik. So lagi best sampai dia pecah minyak. Kita masukkan ayam, santan semua, rempah ratus, gaul-gaul sampai sebati. Dan dia letaklah kerisik, daun 5 purut, daun kunyit. Daun kunyit tu kena letak lebih sikit tau. Benda lah susah nak cari raya-raya ni. So kalau korang susah cari daun kunyit, beli siap-siap tau. Beli awal-awal, baru dah tak kalut malam raya nanti. So rendang pun dah siap. And then aku akan simpan dulu. Next kita nak buat ayam masak kicap pedas pula. Actually ayam ni bukanlah nak makan hari raya pun sebenarnya. Aku simpan untuk lauk hari raya ketiga, keempat. Sebab time tu kedai makan banyak tutup. Susah cari nasi. So this year aku nak masak lauk siap-siap. And then kita nak bekukan. Nanti bangun pagi macam panaskan je, boleh makan nasi putih. Yang masak kicap pun dah siap. Sama juga kita akan simpan. And then kita akan bekukan. Bila nak makan nanti defrost and panaskan baik. Okay, next kita nak buat soto ayam pula. Cumanya video ni aku record 2 hari ke sehari, aku tak sure lah sebelum raya. Tengok tarikh umum raya nanti. Tapi aku masak awal sebab tak nak kalut di malam Syawal. Jadi kita buat awal. Rempah soto ni pun sama, kita tumis siap-siap, kita buat sup. Cuma nasi impit, kacang-kacang, sambal kicap semua tu aku akan buat malam raya ataupun pagi raya tu nanti. Okay, so kita kacau semua, siaplah kita punya sup. And ayam dengan sup ni pun sama, kita akan simpan and panaskan bila ready nak makan nanti. Okay, so itu saja daripada Khairul Amin. Terima kasih guys sebab menonton 30 hari 30 resipi. I wish you guys selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf